kitab tentang Rasulullah SAW juga, tetapi nama dia adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi ni wafat tahun 279, lebih kurang 1100 tahun, lebih kurang. Lama sangat, 1100 tahun ni dia kitab dia. Masih lagi di tangan umat Islam, masih lagi dibaca, masih lagi dikaji, masih lagi dihuraikan. Asy-Syama'il adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis. Imam Tirmizi ni muhaddis, pakar hadis, antara murid Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kitab ni kitab Syama'il. Lebih ada dalam ni 400 hadis. Ada hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Tirmizi berkaitan dengan fizikal Rasulullah, fizikal Nabi. Ni dalam kitab ni. Dan kemudian Imam Tirmizi berpindah kepada perbahasan hadis-hadis tentang perwatakan Nabi SAW. Cara Nabi senyum, Nabi duduk, Nabi berjalan, Nabi menunggang, Nabi dengan isteri, Nabi dengan kanak-kanak, Nabi dengan kawan-kawan, Nabi di pasar, Nabi. Subhanallah. Banyak yang akan kita boleh tiru insya-Allah daripada Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan kepribadian Rasulullah SAW. Dan Imam Tirmizi ni adalah orang yang pertama yang mengarang kitab yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan Asy-Syama'il.